Korang tengok tu, ada dua je port dekat sini, dua-dua dia type C. Sebelah sini lagilah. Jadi macam mana korang nak gunakan mouse, nak baca memory card ataupun nak sambung ke projector sebagai contoh? Tak perlu risau, ada jalan penyelesaiannya. Pakai je multifunction adapter ni. Multifunction adapter ni korang tengok tu, ada 8 port dekat sini, sambungkan pakai type C. Jadi korang boleh sambungkan dekat MacBook korang sebagai contoh untuk korang guna device-device lain macam mouse, macam nak letak memory card reader dan sebagainya. Korang tengok tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 port. Jadi mudah korang nak sambungkan device apa sekalipun, pakai port apa sekalipun, boleh gunakan multifunction adapter ni. Contohlah macam aku selalu ambil gambar, ambil video. Kadang-kadang nak transfer ke MacBook sangat-sangatlah susah. Tapi kalau ada multifunction adapter ni, mudah, korang hanya perlu masukkan saja dekat sini. Lepas tu sambung saja dekat bahagian tepi ni. Jadi semudah itu sahaja. Harga multifunction adapter ni taklah mahal sangat, tapi fungsi dia memang sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau korang selalu ada masalah yang macam aku alami, nak gunakan device lain susah kalau gunakan MacBook ni, dapatkan satu multifunction adapter ni. Nak beli, korang boleh klik je pada link yang aku letakkan dekat bahagian bawah ni.